sebenarnya menjadi orang miskin sebenarnya tidak salah. Betul tak? Salah ke jadi miskin? Dia yang salah dia adalah kalau kau miskin, tapi kau pemalas nak mampus. Kalau kau miskin, tu tak salah sebab mungkin Allah dah takdirkan kau lahir dengan keadaan miskin. Tapi yang paling salah adalah kalau kau tengah miskin, kau tengah susah, kau tengah struggle, hidup kau hutang keliling pinggang. Ramai orang mengharapkan kau ni, kau anak jantan pula tu. Tapi kau boleh pilih lagi untuk jadi pemalas. Macam mana bro? Kadang-kadang kita pelik. Kalau orang tu miskin dan dia rajin berusaha dan tapi dia tetap lagi miskin, kita boleh terima, betul tak? Sebab kita nampak dia sedang berusaha dan kalau dia terus lagi berusaha, insya-Allah Allah akan bagi juga satu hari nanti. Tapi kalau kau tengah miskin, lepas tu kau boleh bagi alasan, penatlah, syukurlah, macam-macam alasan. Dan asyik komplain. Sebab betul, saya pernah dalam situasi nak bantu orang-orang susah. Bila saya pergi bantu orang-orang susah ni, saya tengok macam-macam ragam. Ada yang betul-betul susah dan kita nampak dia berusaha keras untuk keluar daripada kesusahan. Tapi ada orang yang betul-betul susah, tapi dia memang nampak dia nak stay dalam kesusahan hidup ni. Orang-orang yang macam tu, kita patut kesian ke tak?